Bila kita menyebut tentang syariat Islam, hukum Islam, undang-undang Islam, peraturan Islam, yang banyak timbulnya adalah prejudis, takut. Takut dilaksanakan undang-undang dan peraturan kerana takut dipotong tangan, takut disebat. Tadi saya dah sebut satu contoh kepada tuan-tuan. Kenapa tak ada orang komen pasal bila ada arahan daripada seorang menteri yang jaga kementerian yang berkaitan dengan pelancong. Sebab kononnya banyak sangat pelancong ini yang datang ke Malaysia, datang ke Kuala Lumpur, kena tipu dengan pemandu teksi. Akibatnya nak buat satu undang-undang, tembak pemandu teksi yang didapati bersalah menipu pelancong. Oh, tipu pelancong tembak. Tipu duit rakyat ni macam mana? Tipu pelancong tembak. Yang tipu duit rakyat, tuan-tuan baca hari ini, front page semua surat khabar, 290 berapa juta. Yalah, ini duit perniagaan, tak apalah. Kan perniagaan harta mereka mungkin. Tapi yang berkaitan dengan hak rakyat, kalau pemandu teksi dicadang untuk ditembak, apa agak-agaknya hukuman yang nak diberikan kepada orang yang tipu di rakyat? Timbul isu sumbang mahram. Sumbang mahram ni zina. Ya, hukumnya dah jelas dalam hal yang berkaitan dengan zina. Sibuk bincang pasal sumbang mahram. Lalu di kementerian yang berkenaan dicadangkan pula satu undang-undang. Nak sekat sumbang mahram ini, siapa yang didapati bersalah melakukan kes sumbang mahram, sabit kesalahan, boleh didenda 12 kali sebat 6 tahun penjara. Lihat, tak apalah yang buatnya tak erti syariah, tak mengaji hukum. Tapi yang saya peliknya bila ada orang mengaji agama, sama-sama bawa title ustaz, duduk tempat penting-penting, mengaji, graduate Azhar, sanggup mengeluarkan kenyataan bahawa sebat 12 kali sebat dan 6 tahun penjara ini bertepatan dengan syariat Islam. Puan sekalian, kalau tak reti, mari mengaji kat Kuzar. Kita boleh tolong ajar. Kalau tak reti, mari belajar ni dekat Masjid Kuzar ni. Kita buat program. Tapi kalau tak reti pun nak bercakap, puan sekalian, akibatnya akan punah. Punah Islam. Dan yang tukang punahnya orang Islam sendiri. Inilah dia strategi akhir zaman yang sudah dirangka sedemikian rupa oleh musuh Allah, musuh Islam, untuk merosakkan Islam dengan menggunakan orang Islam sendiri. Strategi ini sedang berjalan. Kita harus hati-hati. Soalan nak saya kemukakan kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Ibrahim adalah, apakah agaknya yang menjadi sebab punca kepada penolakan ke arah perlaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala? Pasal apa yang tolak sangat ni? Sebut hukum Islam zalim. Tapi bila kita sebut akta dadah berbahaya, Seksyen 39B, sabit kesalahan gantung, tak ada orang kata zalim. Tembak pemandu teksi, tak ada orang kata zalim. Macam-macamlah hukuman yang ada, tak ada orang kata zalim. Tapi bila nak sana saja hukum Allah, zalim. Kenapa agaknya perkara ini boleh berlaku? Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi, tuan guru saya, ahli panel, muslimin muslimat sekalian. Sebagaimana yang ditanya oleh seorang pengerusi tentang kenapa, apa punca manusia ni hebat benar menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penolakan hukum Allah ini berjalan dalam keadaan yang sangat tersusun. Nampaknya bukan saja satu dua, tapi digerakkan secara sungguh-sungguh seluruh jentera, media masanya, dengan akhbarnya, dengan televisionnya. Bukan saja tolak syariat, tetapi memberi imej yang tak baik kepada orang yang mencadangkan syariat. Yang jadi mangsa, yang jadi kambing hitam, yang dituduh ialah tidak lain tidak bukan orang yang sungguh-sungguh
ingin supaya syariat Allah itu berjalan dalam negara. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada kedua-dua Tok Guru Kelantan Terengganu. Sampai apa saja yang keluar pada mulut Tok Guru dianggap sebagai tak betul. Sampai bila Tok Guru cadang supaya harimau yang ganas ditembak pun riuh, Tok Guru tak prihatin kepada binatang. Apa saja yang keluar pada mulut Tok Guru tak betul. Cadang rimau tembak pun tak betul. Harimau pun terkejut. Terus sekalian, kalau kita perhati kepada punca penolakan syariat ini, dia ada dua. Satu, kita mungkin rasa tidaklah sangat terkilan kerana kejahilan. Tapi yang menyebabkan yang lebih teruk lagi ialah orang yang tak tahu, orang yang jahil, tapi dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Bersahabat pula dengan penasihat yang memang kaki pengampu. Fir'aun itu memang teruk. Tapi yang lebih teruk Fir'aun tu kerana Haman yang teruk. Dapat penasihat yang teruk. Saya ingat satu hari bila Harun al-Rashid, oleh kerana lama tak dapat nasihat daripada para ulama. Walaupun Harun al-Rashid itu memang ada program mengumpulkan para ulama untuk menasihati dia. Saya pernah satu ketika, satu malam Harun al-Rashid rasa sunyi dan terasa jauh dengan Allah. Lalu beliau memanggil pegawainya, penasihatnya, pegawai peribadinya bernama Fadli, untuk pergi ke rumah Fudail bin Iyad, qadi besar di zaman Harun al-Rashid. Berjalanlah pada malam itu, bila Fadli tanya nak ke mana wahai Harun al-Rashid, kata Harun al-Rashid, marilah kita pergi ke rumah Fudail bin Iyad untuk kita dengar nasihat daripada Fudail bin Iyad. Lalu Fudail bin Iyad bila nampak kedatangan Khalifah Harun al-Rashid, dia memadam lampu rumahnya dan menunggu di tangga kedatangan Harun al-Rashid. Bila mana Harun al-Rashid sampai, bersalam keduanya. Bila Harun al-Rashid bersalam saya dengan Fudail, spontan keluar kalimah daripada mulut Fudail bin Iyad. Bila dia rasa lembut tangan Khalifah, dia terus berkata, alangkah baiknya kalau tangan yang lembut ini tidak dihumban ke neraka oleh Allah. Itu ulama yang takutkan Allah. Alangkah baiknya kalau tangan yang lembut ini tidak dihumban ke neraka oleh Allah. Sepatah kata itu menyebabkan Harun al-Rashid sebagai pemimpin menangis. Menangis. Bila mana melihat Harun al-Rashid menangis, Fadli yang mengiring ini terus menegur Fudail bin Iyad. Apa kata dia? Hei Fudail, sepatutnya kamu gembirakan hati Khalifah, bukan menyebabkan Khalifah bersedih. Ni pengawal yang penasihat yang tak nak tengok Khalifah sedih. Kalau boleh biar senyum. Senyum tu mulutnya sampai telinga. Kalau boleh biar senang hati. Jangan ada sedih sikit pun. Ni zaman kita sekarang ni, zaman nak tengok pemimpin kalau nombor satu tu jangan sedih. Kita ingat peristiwa dia menangis. Sambil menangis, sambil minum air. Sambil menangis, minum air. Kat sebotol air habis. Tengah-tengah menangis keluar perkataan, lama dah. Pujuk-pujuk, lama lagi. Fudail, Fadli ni bila tegur Harun al-Rashid, dia tegur Fudail. Kata dia, hei Fudail, sepatutnya kamu gembirakan hati Khalifah, bukan menyebabkan Khalifah bersedih, menangis. Apa kata ulama? Seorang ulama yang takutkan Allah. Berkata Fudail bin Iyad kepada Harun al-Rashid, wahai Harun al-Rashid, berhati-hati kamu dengan penasihat macam ini. Berhati-hati kamu dengan pegawai macam ini.
Dia mungkin boleh menyenangkan hati kamu dunia, tapi dia tak boleh tolong kamu nanti di padang mahsyar. Kalau pemimpin dapat penasihat macam ni, Masya Allah. Tapi yang banyak ialah yang kaki ampu sana wa ampu sini. Dia seronok kalau boleh tengok pemimpin. Bila pemimpin hentam Islam, dia yang faham Islam pun turut menghentam Islam. Tuan-tuan kalau masih ingat lagi waktu dicadangkan di Kelantan, supaya gambar-gambar iklan di tepi-tepi jalan yang memaparkan wanita tengah makan aiskrim, gambar-gambar macam ni ditukar. Beliau inilah juga yang menyebut, sekiranya gambar-gambar itu ditukar nanti pelancong tidak datang. Bila dicadangkan dalam panggung wayang dipasang lampu biar cerah supaya mengelak maksiat, beliau juga menyebut nanti pelancong-pelancong tak datang ke Kelantan. Tak cukup dengan itu, sekarang musim gerhana Kelantan. Dia tak tahu rupanya bila gerhana memang orang tunggu, orang datang. Tuan-tuan sekalian, orang menunggu gerhana, orang nak pergi tengok. Saya nak sebut bahawa bila Harun Ar-Rashid mendapat nasihat daripada Fudail dengan kata begitu, lalu Harun Ar-Rashid bila tengok rumah Fudail bin Iyad gelap, ditanya kepada Fudail bin Iyad, kenapa rumah kamu gelap? Apakah kamu kehabisan duit untuk membeli minyak? Jawab Fudail bin Iyad, wahai Amirul Mukminin Harun Ar-Rashid, sengaja saya padamkan lampu ini kerana aku tengok kamu hidup dalam cerah siang malam, Harun. Siang dengan cerah matahari, malam dengan cerah lampu. Aku bimbang kamu lupa pada hari yang gelap nanti dalam kubur kamu. Terus sekalian, kenapa manusia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala? Kerana dia jauh daripada ulama-ulama yang takutkan Allah. Dia memusuhi para ulama. Bila pemimpin memusuhi ulama, maka dia akan meraba dalam kegelapan. Lebih dahsyat lagi bila mana dia disokong oleh orang-orang yang pada asalnya, pada zahirnya ada ilmu, tapi na'udzubillah min zalik, wa adallahu Allahu ala ilmih, dia disesatkan dengan ilmunya. Semoga Allah lindung kita semua. Musa Samiri bukan tidak ada ilmu. Lama menuntut belajar daripada Nabi Musa AS. Samiri inilah yang kamu melakukan penyelidikan, menyesatkan Bani Israel sehingga mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyembah anak lembu yang dibawa oleh Samiri. Bukan sebab Samiri tidak ada ilmu. Demikian jugalah bila mana penasihat yang sikap anti ulama, anti Islam yang ada. Yang kedua, kejahilan terhadap agama Allah, jahil terhadap Islam. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, bila mereka belajar Islam, golongan yang hebat menentang Islam, duk kata hudud tak betul ni, tudung pun tak pakai. Yang hebat lawan Islam ini, yang setengah-setengah pengikut kata ini khalifah. Ini gelaran baru. Khalifah. Pertama di dunia, isteri khalifah pakai tudung. Macam ni tuan sekalian. Bukan kita nak merendahkan beliau, tidak. Tapi bila masa mereka mendalami agama Allah, masuk sekolah menengah, mic ni pun macam mic kena pakai yang besar juga. Besar dan bulat. Bila dia jauh daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan balik apa disebut oleh sahabat-sahabat di panel tadi. Dia akan buat keputusan dengan akal fikiran yang logik
yang tidak lagi bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Islam ini tidak semua boleh pakai logik akal, dia datang dengan akidah dan syariat sebagai disebut oleh Al-Fadilat Orandin. Akidah menuntut kita yakin. Dibina keyakinan dahulu, logik akal, perkara akal akan datang setelah manusia yakin. Ada tidak semua syariat boleh guna akal fikiran. Sebagaimana kata Umar Al-Khattab, kalau aku memikirkan Islam ni ikut akalku, tentu aku akan membasuh di bawah khauf, kasut kulit itu. Bila mengambil wuduk tidak basuh atasnya, tapi basuh di bahagian bawahnya. Tapi Nabi sapu di atasnya. Tuan-tuan sekalian, itu faktor yang kedua, faktor kejahilan, faktor tidak ada ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kerana takut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila manusia bimbang kepada manusia, bimbang pada kuasa besar, berpunca bila mana manusia tidak takut pada Allah, maka dia akan takut kepada makhluk Allah. Tapi bila mana manusia takut kepada Allah, makhluk lain takut ke dia. Ini yang difahamkan mafhum daripada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana manusia tidak takut pada Allah, dia akan takut pada makhluk-makhluk. Kalau tuan-tuan ingat zaman-zaman dulu, masuk hutan sikit takut. Lalu buah pokok besar sikit takut. Tabik tu cucu nak lalu. Dia mengaku jadi cucu penunggu. Bapak dia belakang, tu anak penunggu kat belakang. Nak buang air besar sikit, tabik tu cucu minta izin nak buang air. Daripada itu sekarang bertukar kepada takut kepada makhluk Allah. Takut ke yang berhormat. Padahal dia yang pilih yang berhormat, dia takut ke yang berhormat. Sepatutnya yang berhormat takut ke dia, baru betul. Hilang pergantungan kepada Allah, bergantung kepada makhluk Allah. Ini yang berlaku. Na'udzubillah. Sampai ke tahap seolah-olah makhluklah memberi rezeki ke dia. Kerajaanlah beri rezeki, majikanlah beri rezeki. Seolah-olah bukan lagi Allah yang menjamin rezeki dia. Ini bahaya. Ini sampai ke tahap yang sangat bahaya. Bila mana rasa makhluk beri rezeki bukan Allah, maka manusia akan takut kepada makhluk dan tidak takut kepada Allah. Sedangkan dibaca Al-Quran, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan beri rezeki. Allah menjamin rezeki. Ya. Ini soal akidah. Kenapa dia menentang syariat Allah? Kerana faktor yang keempat ialah kerana persekitarannya, environmentnya yang fasik, environment yang tidak baik. Tuan-tuan sekalian, bila mana manusia dibentuk dalam suasana yang tidak tunduk pada Allah, suasana kefasikan, suasana kejahilan, environment yang tidak baik, kemungkaran berleluasa dalam masyarakat, macam mana nak ajak manusia tunduk pada agama Allah Subhanahu Wa Taala? Sekarang ini seolah diprogramkan betul menjauhkan pemuda daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan remaja daripada sembahyang, daripada masjid. Masjid yang mati tak apa, masjid hidup dibimbangi, masjid makmur dibimbangi. Sampai di Pahang dikeluarkan satu surat perkeliling, tidak dibenarkan khutbah, kuliah, majlis pengajian ilmu, termasuk mengajar Al-Quran pun tak boleh. Melainkan mesti ada tauliah. Tok guru yang dah mengajar berpuluh tahun Quran pun tak boleh mengajar Quran, melainkan kena ada tauliah. Yang terbaru keluar pula arahan, pentas di perkarangan masjid hendaklah diruntuhkan kerana mengancam keselamatan negara. Kalau Allah panjang umur, tuan-tuan boleh tengok nanti pentas-pentas ini akan diusung ke Kemunting, ditahan di bawah ISA. Kenapa? Kerana mengancam keselamatan negara.
Seingat saya pada tahun 1970-an. Satu kes kehilangan kambing berlaku di Raub. Seorang tuan kambing, report polis kambing dihilang. Dicari-cari jumpa kambingnya di bawah rumah seorang laki-laki. Dia nak pergi ambil kambing dia, kawan tu kata ni kambing saya, bertengkar, akhir bawa mahkamah. Hakim India. Kambing tu diheret masuk mahkamah. Riuh rendah kambing tu. Dia tengok kiri, tengok kanan, tengok hakim, dia kurang dia. Hakim. Saya ingat lagi hakim ni buat keputusan, kata dia, lepaskan kambing ini, tengok mana dia pergi, itu tuan dia. Sebab kambing tak kenal tuan kambing. Dilepas kambing tu, betul kambing tu pergi dekat tuan dia, kata hakim memang inilah tuan dia. Berlaku di Kuantan. Polis tengah ronda di bandar, jumpa India bawa basikal malam, tak pasang lampu. Polis tahan India ni. Tanya dia, kenapa tak pasang lampu? India ni jawab ke polis, apa lagi mau lampu Datuk? Sana lampu, sana lampu, sana lampu, sana lampu. Apa lagi mau lampu? Memang bandar banyak lampu. Polis ni pun pergi buka angin tayar basikal India tu. Dia buka tayar depan, buka tayar belakang. India tanya balik polis, kenapa buka angin? Jawab polis, apa lagi mau angin? Sana ada angin, sana ada angin, semua ada angin. Anak perhati tu sekalian. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Penolakan kepada hukum Allah digarap seluruh kekuatan, seluruh jentera. Mengajak orang yang tahu, yang tak tahu, jentera media massa untuk membenci. Kenapa? Dibentuk environment ni. Dibentuk suasana kebencian ni. Masya Allah. Tak dibenarkan polis, jangan beri kerjasama. Tak apa, kita buka polis sendiri. Tak boleh tubuh polis sendiri. Tak apa, kita tumpang penjara. Tak boleh, penjara pun tak boleh tumpang. Tak apa, kita buat lokap sendiri. Tak boleh buat lokap sendiri. Tak kebinawe ni tuan-tuan. Sepakat menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncanya tidak lain tidak bukan. Saya nak simpulkan begini saja. Jangan letak harapan untuk melaksanakan Islam kepada orang yang tidak cintakan Islam. Tuan-tuan akan kecewa. Jangan letak harapan untuk melaksanakan hukum syariat Allah kepada orang yang tidak cintakan syariat Allah. Kita akan kecewa. Caranya, ambil yang nak laksana, tinggal yang tak nak laksana. Wallahu alam. Harap-harap faham. Terima kasih sekali lagi.